kotak. Baik, sial. Lama dia break. Waktu benda ni laju, aku tak tengok kereta. Aku tengok muka Zul. Dia mesti laju tengok muka Zul sekejap lagi. Alright. Korang tengok ada tak nampak macam dia tengah menolak. So, ni bentuk-bentuk. Ini bawah sikit. Bila dia dah separuh lagi, dia punya tolak tu betul-betul ke tepi punya tau. Ya. So, dia akan tarik benda ni pergi ke dalam lagi. Time tu baru kita boleh start potong, dekat. Wah. Mana ini ah? Ni, thank you. Cantik je kereta dia. Okay, bos. Thank you. Okey bos. Alright, thank you. Okay. Alright, thank you. Okay. Susah betul nak cari barang BM ni. Kalau hilang nak kena tunggu spare part dia daripada Jerman. Dia tak boleh pergi kedai spare part biasa. Tak dapat beli benda lah ni. Bunga dia different. Bunga dia lari. Okay, kita dah lebih kurang 40%. Itulah dapat. Ini punya perfectly. Walau weh. Swimming pool on making. Satu masalah di sini. Apa itu? Masalah. Alamak. Weh, ini problem serius ni. Weh, lowered habis bos. Belum Adib naik lagi. Oh shit. Lowered. Kita memang. Kita nak yang lower. Kita nak kereta lowered. Yang sengit-sengit GTA tu. Hidrolik. Okey, so saya rasa air cukup banyak ni dah. Banyak lagi jatuh kereta ke bawah. Zul, Adik, Aiman, saya ada idea. Apa kata kan? Kita bawa kereta ni pergi luar negeri. Weh, jangan bang. Ha? Okay, lagi. Kita duduk dalam kereta ni 24 jam. Bang, jangan buat hal bang. Drive. Jangan buat hal. Kita buat cantik-cantik. Lepas tu kita tengok ketahanan dia. Negeri mana kita nak tuju? Terengganu. Betul-betul jauh ya. Dia cakap Tapi macam Negeri Sembilan tu. Sebelah tu. tak, kita pergi Terengganu. Lepas tu kita share dengan viewers apa cabaran-cabaran yang kita hadapi. Sekarang ni kita buat dulu bagi settle. Lepas tu kita gerak. Okey. Bye. Alright, letak barang-barang semua ke tepi. Elok-elok sikit Lambo gua. Galado. Biasa ni atas ni tak ada pink bos. Kasih ada pink. Cantik, keriau habis. Okey. Okey, tolak bos. Api. Sumpah lawa.